Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Amdan, nombor matrik 230419. Di sini saya diberikan tugas berkaitan dengan keselamatan rangkaian komputer. Apa yang dimaksudkan dengan keselamatan rangkaian dan keselamatan komputer? Keselamatan komputer adalah melindungi sistem komputer dari kegagalan, ancaman, risiko dan kelemahan. Contohnya kesalahan manusia ataupun operasi, serangan dan bencana alam yang menyebabkan maklumat menjadi terdedah dan maklumat dipindah secara tidak sah. Yang kedua adalah definisi keselamatan rangkaian, merujuk kepada aktiviti yang direka untuk melindungi rangkaian. Di dalam keselamatan rangkaian komputer adalah kita mempunyai 3 elemen, iaitu kerahsiaan, keutuhan dan adanya, iaitu yang dikatakan sebagai availability. Kerahsiaan ini adalah keperluan bahawa sesuatu maklumat peribadi atau sulit tidak boleh didedahkan kepada individu yang lain. Contohnya seperti nombor kad pengenalan ataupun password. Yang kedua adalah keutuhan, iaitu keutuhan ini terbagi kepada dua, iaitu integriti data dan integriti sistem. Integriti data ini keperluan maklumat atau program yang ditukar mengikut cara yang ditentukan dan diberikan kuasa sahaja. Yang kedua, integriti sistem, keperluan sistem yang menawarkan fungsi yang dimaksudkan bebas daripada manipulasi yang tak dibenarkan. Yang ketiga, adanya keperluan bertujuan untuk pastikan sistem berfungsi dengan segera dan perkhidmatan. Di dalam keselamatan rangkaian komputer ini, kita mempunyai 3 sumber yang perlu dilindungi. Yang pertama, perkakasan, perisian dan data. Perkakasan ini yang dimaksudkan perkakasan adalah dilindungi daripada air, kebakaran, gas dan habuk dan kabel terputus. Kedua, perisian dilindungi daripada dicerobohi atau di-delete dan diubah suai. Contohnya perisian perosak adalah seperti trojan, virus dan sebagainya. Data, yang ketiga adalah data. Data yang terdedah menimbulkan kerugian boleh mengakibatkan keburukan pada sesuatu rangkaian keselamatan tersebut. Dan yang keempat adalah saya nak menerangkan bagaimana cara untuk mencegah dan menjaga keselamatan komputer. Yang pertama adalah mencegah dari jangkitan virus, iaitu kita sebelum kita hendak mendownload sesuatu maklumat daripada internet, kita perlu scan terlebih dahulu virus-virus yang ada di dalam komputer tersebut. Yang kedua adalah fail pengenalan virus. Perlu sentiasa update fail-fail tersebut untuk mengesan virus yang berada di dalam fail tersebut. Dan yang ketiga, menghalang password cracker tu maksudnya menggunakan password semaksimum yang mungkin. Contohnya, seringnya kita perlu menggunakan password semaksimum yang mungkin, sering menukarkan password, iaitu 1 bulan sekali. Yang memberikan password, jangan berikan password kita kepada orang lain. Dan last ialah menggunakan internet firewall, iaitu firewall ni adalah sesuatu antivirus, merupakan pertahanan hadapan yang penting bagi keselamatan komputer. Okey, terima kasih. Di sini sajalah penerangan saya berkaitan dengan keselamatan rangkaian komputer. Assalamualaikum.